Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana telah mengurniakan kita dengan pelbagai nikmat sehingga ke hari ini, terutamanya nikmat yang paling besar dalam hidup kita, iaitu nikmat Islam dan juga iman. Seterusnya selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu bagi para nabi dan rasul, serta kepada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, tabi'in, para syuhada dan para salihin. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan kepada pihak Masjid Kampung Salak Tinggi memberikan ruang dan peluang kepada kami daripada Baitumal Majlis Agama Islam Selangor, yang mana tazkirah kita pada tengah hari ini berkaitan tentang kesedaran untuk menyalurkan wang ataupun harta yang tidak patuh syariah. Kerana apa? Kerana pada zaman sekarang masyarakat kita terlalu ataupun tidak menitik beratkan sumber-sumber yang menjadi sumber pendapatan mereka, sama ada sumber tersebut patuh syariah ataupun tidak. Kadang-kala jangan kata sumber rezeki, kita tengok kadang-kadang anak-anak muda kita kan, pergi keluar berjalan, pergi makan ke restoran itu, restoran ini kan. Kebanyakannya mereka tak tengok pun restoran tu ada segi halal ke tidak. Masuk je, rasa tengok ramai Melayu, masuk. Ramai Melayu Islam, masuk makan je. Bila semak-semak restoran tu segi halal pun tak ada. Kan? Ini kan pula sumber rezeki yang mana kita nak bagi makan kepada ahli keluarga kita, itu kita kenalah lebih menitik beratkan. Sebab apa? Sebab benda tu kita nak guna sepanjang hidup kita. Sebab tu kesedaran ini kami di Baitumal ingin menyebar luaskan kepada masyarakat kita. Sebab ada kadang-kala perkara-perkara yang tidak disedari. Kita memang nak menitik beratkan sumber yang halal, yang bersih dalam rezeki yang kita cari, tapi apa orang kata, kita tak tahu yang rupanya benda tu kita kena ubah, barulah dia boleh jadi halal ataupun bersih. So dekat sinilah usaha kami, okey. Sebab tu dalam kesedaran penyaluran wang tidak patuh syariah ini okey, kita kena lihat dari segi definisinya. Kita kena faham apa yang dikatakan tidak patuh syariah tersebut, okey. Definisi wang ataupun harta yang tidak patuh syariah ini adalah sebagai harta haram yang diperolehi melalui jalan-jalan yang tidak syar'i, iaitu mengambil harta yang terdapat larangan ke atasnya, atau terdapat balasan ke atas pelakunya, atau terdapat janji buruk berkaitannya, atau yang dinamakan sebagai batil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa-apa harta yang orang kata ianya bersumberkan daripada perkara-perkara yang haram, maka ianya merupakan harta ataupun wang yang haram. Contoh boleh jadi terkait dengan judi, ataupun barang-barang curi, ataupun berkaitan rasuah yang tidak disedari ataupun memang sengaja dibuat. Kalau tengok bab rasuah kan, dekat dada-dada akhbar kan, berapa banyak tangkapan yang telah dibuat. Kalau yang baru-baru ni yang viral pasal counter setting tu lah kan. So benda-benda itulah kesedaran kita
Bila mana kita dah membuat perkara tersebut, bagaimana kita nak memperbetulkan apa yang telah kita buat tu, ke mana kita nak salurkan duit yang kita dah terima tersebut. Jadi itu amat penting, bukan sahaja untuk diri kita tetapi juga untuk ahli keluarga kita. Sebab apa? Sebab berkaitan harta ataupun wang tidak patuh syariah ini, ianya boleh orang kata memberi kesan sehingga kan perkara ini berkait dengan pengurusan ataupun pembahagian harta pusaka. Okey, nanti saya akan jelaskan. Baik. Wang tidak patuh syariah ini, okey, kalau kata mengikut Imam Syafi'i, okey, Imam Syafi'i dia mengkategorikan harta ataupun wang tidak patuh syariah ini sumbernya ada 8 kategori. Okey, yang pertama riba. Okey, riba ni kita fahamlah. Riba ni kesannya adalah berlaku penindasan kepada sebelah pihak. Contoh, kita buat pinjaman tapi kita kena bayar lebih, seperti dalam perjanjian. Okey, itu riba. So bab riba ni lah kita kena titik beratkan. Sebagai contohnya apa? Kita buat pinjaman bank konvensional. Jadi pinjaman yang dibuat itu terdapatnya unsur-unsur riba. Ataupun ini memang banyak orang Islam kita yang terlibat, iaitu akaun kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP. Di Malaysia, okey, pencarum Melayu Islam hanya lebih kurang 20% sahaja yang telah bertukar kepada akaun syariah seluruh Malaysia. Lebih kurang 80% lagi masih kekal dalam akaun konvensional. Jadi dividen yang diterima setiap tahun itu perlulah dibersihkan. Bagi mana yang dah pencen-pencen ni tak ada isu lah, cuma anak-anak kita yang masih bekerja ini, adakah mereka telah menukarkan akaun konvensional kepada akaun syariah? Akaun KWSP ini, okey, hasil pelaburan mereka bukanlah terlibat dengan perkara-perkara contoh judi, arak, senjata ke apa, tak. Mereka tak adalah melabur kepada perkara tersebut, tapi pelaburan mereka lebih kepada riba. Banyak terlibat dengan riba. Masuk duit tu dalam bank-bank konvensional apa semua. Jadi dividen yang diterima itu sudah tentu bercampur dengan perkara-perkara riba. Sebab tu umat Islam wajib menukar kepada akaun syariah. Semenjak tahun 2017 KWSP telah mewujudkan akaun syariah ini. Jadi bermula 2017 sehingga ke tahun ini, KWSP ada mengeluarkan data ataupun maklumat. Tahun ni berapa yang perlu dibersihkan daripada akaun konvensional. Ada maklumatnya. Contoh 2017 dividen konvensional contohnya 5%. Daripada 5%, lebih kurang 65% kena dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan tu maksudnya apa? Kena dilupuskan. Tak boleh guna, tak boleh ambil manfaat daripada duit tersebut. Sebagai contohlah, 5% dividen tu jumlahnya RM1,000. Okey? 65% daripada 5%, maknanya 650 kena lupus dulu. Baki dia baru kita boleh ambil. Itu maksudnya. Okey? Jadi 650 perlu dilupuskan untuk maslahat umum, untuk kegunaan masyarakat. Tak boleh diambil manfaat ke atas duit tersebut. Contohlah, kita kata nak lupuskan, kita buat macam mana? Kita pergi, apa orang kata, buat satu program menggunakan duit tersebut, kemudian kita war-warkan bahawa ini adalah program charity. Tak boleh. Itu maknanya kita dah mengambil manfaat daripada duit haram tersebut. Dia kalau lupus ni maknanya kita tak boleh claim apa-apa, kita tak boleh ambil manfaat. Lupuskan terus. Okey, tak boleh kita nak ambil manfaat. Contoh, kita
ambil duit tersebut, kita sedekahkan ataupun kita bagi pada kebajikan, lepas tu pergi claim pelepasan cukai. Tu pun tak boleh. Sebab mengambil manfaat daripada duit ataupun wang yang haram tersebut. Okey. Berbeza dengan akaun syariah KWSP, yang mana dividen yang diterima 100% boleh diambil. Jadi boleh semak dalam akaun website KWSP, setiap tahun mereka akan keluarkan berapa peratus yang kena dibersihkan daripada dividen konvensional tersebut. Contoh macam tahun lepas, okey, tahun 2024, dividen akaun konvensional dengan dividen akaun syariah sama, 6.3%. Okey, cuma akaun konvensional dia kena bersihkan 65% daripada 6.3% tadi. Yang akaun syariah 6.3% tu dia boleh ambil semua, boleh guna semua sebab dah patuh syariah. Itu beza je. Okey, jadi mana-mana anak-anak yang bekerja masih ada akaun syariah konvensional tu minta tukar. Sebab apa? Sebab bila mana contohlah anak itu meninggal dunia, okey, KWSP dia masih akaun konvensional, maka waris kena bersihkan dulu duit KWSP tadi, barulah boleh dibahagikan mengikut hukum faraid. Sebab apa? Sebab dalam harta yang ditinggalkan itu terdapat wang yang haram, dan duit yang haram tidak boleh diwarisi kepada ahli waris. Okey. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab pernah berkata, ataupun dia memberikan pandangannya, sesiapa yang mewarisi harta dan dia tidak mengetahui sumber harta bagi si mati tersebut, sama ada dari sumber halal ataupun haram, dan tiada sebarang tanda petunjuk bahawanya berkenaannya, maka harta tersebut halal untuk diwarisi mengikut ijma' ulama'. Kalau kita tak tahu, tak apa, tak ada masalah. Harta tu ada halal ke haram, boleh diwarisi. Tapi kalau isu dan jika waris mengetahui bahawa pada harta tersebut terdapat bahagian yang haram dan syak pada kadar bilangannya, maka perlulah bagi waris untuk keluarkan kadar haram tersebut berdasarkan ijtihad. Kalau kita tuntut duit KWSP arwah anak kita, kan, kita tahu akaun KWSP dia tu akaun konvensional, sah-sah kita kena bersihkan dulu. Sebab apa? Sebab kita mengetahui memang ada unsur yang haram dalam duit tersebut. Itu kata, wang yang haram ni dia boleh mempengaruhi juga dalam pembahagian harta pusaka. Okey, itu pandangan daripada Imam Nawawi. Okey. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, okey, harta yang haram itu adalah daripada perkara yang gharar, sumber yang haram. Gharar ni apa? Benda yang sama-sama ataupun ada perkara yang tersembunyi. Contoh bila berlaku satu-satu transaksi, rupanya ada cas-cas yang lain yang mana membebankan kepada satu pihak. Okey. Yang ketiga, sumber yang haram adalah melalui perjudian. Yang keempat, penipuan. Ini jelaslah orang kata rampasan, monopoli barang. Monopoli barang ni pun tak boleh. Contoh, kita beli satu-satu barang, okey, sampaikan tak ada pihak yang dapat menguasai barang tersebut, kemudian kita jual semula dengan satu harga yang tinggi. Itu pun tak boleh. Walaupun nampak macam ini jual beli biasa, tapi sebab ada unsur monopoli, itu juga dikatakan sumber wang yang tidak patuh syariah ataupun hasil yang tidak patuh syariah. Okey. Yang ketujuh, rasuah, dan yang ke-8, perniagaan yang tidak patuh syariah. Itu apa yang orang kata dikategorikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Okey, baik. Seterusnya, dalil berkaitan kalau kita nak tengoklah dalam Al-Quran, terlalu banyak dalil-dalil yang mengharamkan, okey, hasil daripada yang tidak patuh syariah ini. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 juga ada. Kalau dalam Al-Baqarah 188,
Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia untuk berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya salah. Kan? Bab rasuah. Dah tahu benda tu salah tapi kita buat juga, maka kita tanggunglah dosa tersebut. Cumanya bila mana kita dah sedar bahawa perkara itu salah dan ingin kita memperbaiki diri kita semula, ada kaedah yang ditetapkan oleh ulama dalam nak membersihkan sumber pendapatan kita supaya ianya halal dan juga bersih. Okay. Menurut Imam Nawawi, dia menukilkan pandangan daripada Imam Al-Ghazali, yang mana seseorang yang hendak orang kata melupuskan harta yang tidak patuh syariah ini, kaedahnya adalah yang pertama, dia mesti bertaubat. Mesti bertaubat. Bertaubat macam mana? Jangan terlibat dengan perkara yang haram itu. Contohnya apa? Macam KWSP tadi, dia dah tukar kepada akaun syariah. Kalau kata ada perkara-perkara, contoh waktu muda pernah ada hasil judi, kan, main judi menang, dapat first prize. Duit hasil judi dibelinya satu aset untuk digunakan. Jadi benda itu perlu ditinggalkan, perlu dilupuskan. Contoh kalau ada beli tanah, tanah tu kena jual, duitnya kena dilupuskan. Okey. Sebab apa? Sebab tanah tu adalah hasil daripada duit judi. Okey, kena ditinggalkan. Itu yang dimaksudkan bertaubat daripada harta yang tidak patuh syariah. Kena bertaubat dulu. Okey. Yang kedua, melepaskan tanggungan daripada harta yang haram tersebut, iaitu sekiranya harta tersebut kita ketahui ada pemiliknya. Ini contoh kalau harta tersebut hasil daripada kita mencuri ataupun kita merompak. Jadi untuk bertaubat kita kena pulangkan semula kepada pemiliknya. Kena cari. Kalau kata apa, kita merampas harta tersebut daripada adik-beradik kita, pulangkan semula. Ini selalu bab pusaka lah, kan, berebut harta pusaka. Pembahagian tu tidak dibuat mengikut faraid ataupun hukum syarak, diambilnya bahagian waris-waris yang lain. Maka untuk dia bertaubat, dia kena pulangkan semula bahagian tersebut atau harta tu. Minta dihalalkan boleh, tapi kalau dia tak halalkan, wajib kena pulangkan balik. Tapi bab harta ni, kalau kata macam tanah yang besar-besar ni, jaranglah dihalalkan. Kan? Kalau takat duit tu boleh lagi dihalalkan. Tapi ada juga yang orang kata bila dah tua-tua ni, masing-masing dah lembut hati, mereka pun ada yang menghalalkan. Itu lebih baiklah untuk menjaga hubungan. Tapi kalau ia melibatkan, takut harta pusaka itu melibatkan waris yang jauh, dia dah menjadi orang kata kematian yang berantai. Okey, kematian berlapis, sehingga melibatkan contoh keluarga mertua menantu tu, belah-belah sana tu yang tak ada kaitan hubungan darah dengan kita. Dia kata, "Oh ya, aku dapat harta, takkan aku nak bagi free je?" Ini orang kata apa? Harta datang bergolek, orang kata kan. Jadi kita kena serah pada dia, kembalikan semula kepada dia, sebab itu hak yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dia. Ataupun kalau pemiliknya dah meninggal dunia, serahkan kepada ahli warisnya. Okey. Kemudian jika pemilik harta itu tidak dikenal pasti, tak tahu mana pemilik harta dia, maka harta tersebut hendaklah diserahkan atau dibelanjakan untuk maslahat umum. Contohnya pembinaan jambatan, buat jalan raya. Cuma kita kat Malaysia ni buat jambatan, buat jalan raya tu dah kerja JKR lah. Takkan kita nak buat kan. Jadi ke mana kita nak salurkan, serahkan kepada Baitumal supaya duit itu dapat diuruskan untuk maslahat umat Islam kita di negeri Selangor. Tak payah pening-pening kepala nak cari kontraktor buat jalan apa semua, datang ke pejabat agama, saya nak bayar duit tak patuh syariah. Selesai.
part kita dah selesai, kita dah menjalankan tanggungjawab kita. So Baitulmal lah yang akan menguruskan harta tersebut. Contoh macam ada masjid-masjid atau surau yang perlukan pembaikan kebocoran atau pembaikan toilet ke apa semua, duit itulah yang akan disalurkan kepada masjid atau surau-surau di dalam negeri Selangor ini. Okey. Jadi untuk akhirnya, bersihkanlah sumber pendapatan kita daripada perkara-perkara yang haram dan juga syubhah. Kerana apa? Kerana hasil daripada perkara-perkara yang haram ini tidak akan memberikan kita kelebihan pun di dunia ini. Sebab apa? Sebab kita ada lagi kehidupan selepas ini, yang mana sekiranya ianya tidak dibersihkan semasa kita hidup, akan memberikan kerugian kepada kita di akhirat nanti. Wallahu alam bisawab. Cukup sekadar itu saja untuk hari ini. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap atas kelemahan diri saya sendiri, saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Okey. Duduk depan ni. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya.
Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan berbual-bual dan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk perkahwinan, menyatukan hati, menyempurnakan agama. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua insan, bahkan ia adalah satu akad yang bersifat maknawi, iaitu kontrak yang mengikat pasangan dengan suatu amanah dan tanggungjawab yang besar. Melalui akad ini, wujudlah tanggungjawab dan hak yang wajib dipelihara bersama dengan memahami peranan suami sebagai pemimpin keluarga yang memberi nafkah, bimbingan dan perlindungan. Manakala isteri pula sebagai pendamping yang taat, menjaga maruah diri dan keluarga serta melengkapi kekurangan yang ada. Dalam hal ini, Nabi SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa baginda SAW bersabda, "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan." Sesungguhnya jasadmu mempunyai hak ke atas kamu, matamu mempunyai hak ke atasmu, dan isterimu juga mempunyai hak ke atasmu. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memberi peringatan bahawa dalam membina rumah tangga, suami wajib menunaikan hak isterinya. Begitu juga syarak mewajibkan kepada isteri untuk menunaikan hak suaminya. Apabila hak-hak ini dipelihara, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan lahirlah keluarga yang sejahtera, berteraskan sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun andai ada kekurangan dalam menunaikan tanggungjawab baik suami maupun isteri, maka utamakanlah sikap ihsan, kesabaran dan rasa syukur agar ikatan yang dibina tetap terpelihara dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Begitu juga untuk membawa perkahwinan ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, kita perlukan lebih daripada sekadar rasa cinta. Cinta semata-mata tidak memadai. Kita perlukan ilmu untuk memahami batas syariat dan adab dalam mengurus rumah tangga. Kita perlukan prinsip untuk menunaikan komitmen dan amanah dalam memikul tanggungjawab. Kita memerlukan nilai agama untuk memupuk sifat ihsan, kasih sayang, saling menghormati dan bertolak ansur. Selain itu, semestinya kita perlukan kematangan mengurus jiwa dan emosi dalam menghadapi cabaran kehidupan berumah tangga yang datang bersilih ganti. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, kerap kali kita mendengar ungkapan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai unsur penting dalam membina rumah tangga yang sejahtera. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ungkapan tersebut? Sakinah di sini sebenarnya membawa maksud ketenangan jiwa dan kedamaian hati yang lahir daripada interaksi suami isteri ketika menjalani kehidupan seharian. Mawaddah pula membawa maksud cinta yang tulus dan kasih sayang yang mendalam, bukan sekadar pada lafaz tetapi dizahirkan melalui pengorbanan, perhatian dan kesetiaan terhadap pasangan. Manakala rahmah membawa makna sifat belas kasihan yang menuntut toleransi, kesabaran, saling memaafkan dan mendahulukan pasangan dalam segala urusan. Apabila ketiga-tiga unsur ini menjadi terasnya, rumah tangga bukan sahaja menjadi tempat berlindung daripada gejola nafsu syahwat, malah menjadi institusi pembinaan generasi soleh dan solehah. Anak-anak yang lahir daripada didikan penuh kasih sayang dan disiplin agama inilah yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan dan membawa manfaat kepada ummah keseluruhan, sebagaimana sejarah telah membuktikan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang masyhur dengan keadilan dan sifat waraknya, lahir daripada didikan ibu bapa yang zuhud dan sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang muslimin yang berbahagia, Islam tidak pernah sesekali merendahkan martabat seorang isteri
atau menganggap perkahwinan sebagai halangan dalam beribadah. Hal ini jelas berbeza dengan amalan para rahib di Eropah pada zaman pertengahan yang menolak perkahwinan daripada kehidupan mereka, seolah-olah perkahwinan bakal menjadi penghalang kepada kesucian hidup mereka. Islam sama sekali tidak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkahwin. Para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam juga berkahwin. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, sekiranya umurku hanya tinggal 10 hari, nescaya aku ingin berkahwin, kerana aku tidak suka bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Oleh itu, Islam sangat menggalakkan perkahwinan sebagai jalan menyempurnakan agama dan pada masa yang sama melarang tabattul, iaitu menghindarkan diri daripada perkahwinan hanya untuk mengasingkan diri dan menumpukan sepenuhnya pada ibadah. Di sini perlu dijelaskan bahawa tidak wajar bagi seorang Muslim yang berkemampuan untuk menghindari perkahwinan dengan alasan untuk beribadah ataupun sibuk dengan urusan pekerjaan maupun urusan duniawi yang lain. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kamu. Namun aku berpuasa dan aku juga berbuka, aku solat dan aku juga tidur, dan aku berkahwin dengan wanita. Maka sesiapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang muslimin, anak-anak muda yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum melangkah ke alam perkahwinan, persiapkanlah diri kalian dengan sebaik-baiknya. Persediaan ini bukan sahaja dari sudut fizikal, bahkan juga merangkumi kecerdasan akal fikiran, kewarasan dan kestabilan emosi, serta kekuatan rohani. Begitu juga cabaran di zaman kini menuntut kita untuk mahir dalam mengurus keuangan, cekap dalam berkomunikasi, dan bijaksana dalam mengatur langkah kehidupan mengikut neraca Islam, kerana semua ini merupakan bekalan penting untuk membina sebuah rumah tangga yang sejahtera dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyeru anak-anak muda seluruhnya agar bersiap sedia dalam hal ini. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai para pemuda, sesiapa antara kamu yang mampu, maka hendaklah dia berkahwin, kerana kahwin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan sesiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu menjadi benteng baginya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Atas dasar itu, sebahagian ulama berpendapat bahawa perkahwinan adalah fardu ke atas seorang Muslim yang berkemampuan dan tidak wajar ditinggalkan selagi mana dia mampu melaksanakan. Tidak sepatutnya seorang Muslim menahan diri daripada berkahwin hanya kerana bimbang akan kesempitan hidup dan atau merasa beban dengan tanggungjawab yang bakal dipikul. Bahkan seorang Muslim dituntut untuk berusaha dan berikhtiar mencari rezeki dengan penuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keluasan rezeki bagi mereka yang berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yang bermaksud, dan kahwinilah orang yang masih bujang, yakni lelaki dan perempuan, antara kamu dan orang yang soleh daripada hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan kurniaannya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa keharmonian dalam rumah tangga tidak hanya bertunjangkan perasaan kasih semata-mata, tetapi ia perlu kepada ilmu,
penghayatan terhadap prinsip agama, serta kematangan dalam mengurus kehidupan mengikut neraca agama. Kedua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan rezeki bagi orang yang berkahwin demi menjaga kehormatan diri. Ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perkahwinan bukan sekadar ikatan dua insan, tetapi sebuah akad yang menuntut tanggungjawab, hak, kasih sayang dan ihsan. Ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyempurnakan agama dan menjadi benteng daripada fitnah serta maksiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam, dan menciptakan pasangannya, yakni Hawa daripada Adam. Lalu daripada kedua-duanya Allah mengembangbiakkan zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan, mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala syari'ata huda lin-nasi wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj
ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma addimil auna wal hidayata wat taufiq was-sihhata was-salamata minka liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah seperti jenayah membunuh, perbuatan buli serta menzalimi orang lain. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu daripada kejahatan para musuh dan pengkhianat. Peliharalah kami daripada godaan syaitan dan tentera-tenteranya, serta bimbinglah kami untuk sentiasa mendekatkan diri kepadamu. Rabbana hablana min azwajina min zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.